bergantung. Jadi manusia ni asalnya makhluk yang bergantung. Itulah sperma. Faham tak? Sperma tu dia bergantung tempat rahim perempuan. Juta banyak sangat. Jauhar lah tu. Tapi daripada banyak-banyak tu, sibuk terpilih. Dah mengandung pula Pak Haji. Tu bukan maknanya mengandung, bukan istilah tu. Jadi sebab itu maknanya alaq. Allah katakan khalaqal insana min alaq tu daripada perkataan ain lam qaf tu maknanya bergantung. Apa yang bergantung? Jauhar. Jauhar yang disebut sperma. Tapi orang kata bukan jauhar, itu jisim yang halus. Pulang dia memang mesti ada perbezaan pendapat. Kerana benda tak nampak ni teori macam-macam. Akhirnya apabila benda tu jauhar tak nampak, dah dicantum macam-macam, itu yang jadi darah beku. Al-alaq diterjemahkan darah beku. Kita kau tak terima pendapat aku pun tak apa, tersanjung darah hanya tak ada. Baik. Maka dalam surah Al-Alaq Allah Ta'ala sebut dia dua ayat tu, lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khati'ah. Mula-mula Allah datangkan alif lam, lanasfa'an bin nasiyah, alif lam itu an-nasiyah. Orang Melayu sebut an-nasiyah tu ubun-ubun kepala tengah. Selepas Allah Ta'ala sebut dengan lafaz ma'rifah bin nasiyah, Allah sebut pula dengan lafaz ma'rifah apa ni, nakirah, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ada hubungan antara an-nasiyah dengan nasiyah, antara ma'rifah dengan nakirah. Menyatakan bahawa esok kalau kita nanti dekat dunia ni nakal sangat, terkejar sangat Pak Haji, ingat ini, kau jangan nakal-nakal. Yelah, saudara lagi jangan. Bila terkejar sangat nanti dekat akhirat, kita tarik ubun-ubun kita. Itu namanya an-nasiyah, tengah kepala kita tarik. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Jadi ilmu tu taklah nak disimpan di an-nasiyah, tapi an-nasiyah inilah yang membuat keputusan. Fikiran, akal fikiranlah yang membuat keputusan. Sama ada fun and fair, atau mesti depan ni je, kan? Tengok khutbah Dr. Sa'adan, contoh itu kan. Jadi kalau terkejar sangat, nasiyatin kazibatin khati'ah. Kalau baik disebut nasiyatin mubarakatin, nasiyatin mubarakatin. Itu nasiyah, ubun-ubun. Jadi ulama Islam tidak perkenalkan kepada kita otak kiri, otak kanan. Ulama Islam hanya menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Alaq, ya, berhubung tentang apa yang disebut nasiyah, ubun-ubun. Dr. Sa'adan boleh buat kajian lanjut lah tentang ubun-ubun tu. Kerana dia pun ubun-ubun ini pun dah luas istilah gitu kan. Dia kajian tu. Ubun-ubun ni kalau kita belajar, tak bisa menyatakan min mambatir, daripada tempat mambat, daripada tempat tumbuh kepala, sampai hari nasiyah ini yang akan ditarik, kerana inilah yang membuat keputusan. Nasiyah, ubun-ubun lah, akal inilah yang membuat keputusan. Ia dalam surah Hud kan Allah Ta'ala sebut, ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha, huwa akhizun binasiyatiha.
Itu yang sebabnya Dr. Sa'adan, kalau orang itu masuk jin, memang masyhur kita akan keluarkan daripada ubun dan tangan kanan kita ni yang Allah beri kelebihan. Sebab itu Allah Ta'ala sindir kita dalam Al-Quran, baina yadai rahmati, di antara dua tangan rahmat Allah. Allah Ta'ala suruh kita manfaatkan tangan kita ni. Ini seni pada diri kita ada pada tangan, baina yadai rahmati. Jadi kalau nak ubat orang, itu yang disuruh letak tapak tangan di kepala. Kenapa? Nak keluarkan dia dekat ubun-ubun, nak terjal tangan. Baca ayatul ruqayyah kepala, keluarkan. Itu nilai ubun-ubun. Ya, itu yang lepas akad nikah pun ubun-ubun juga. Dengarlah cakap suami itu. Walaupun suami itu mampu menyediakan rumah stand garden aja sudah khair. Garden tak mampu, stand garden yang boleh. Nak buat macam mana? Jadi kalau anak-anak kita nakal pun, mandikan aja lah. Daripada ubun-ubun tu kan, mandikan ubun-ubun sampailah kepala. Itu nilai mandi. Dan kita pun belajar dalam kitab fiqh, baik daripada demam sunat mandi, baik daripada sakit sunat mandi. Kena kita malas mandi. Jangan, kena rajin mandi tu. Dan mandi tu adalah kaifiat dia, kaedah dia daripada ubun-ubun bawah tu, nilai ubun-ubun. Lama lagi lah. Baik. Wal a'radul jasmaniyatu imma an yalzama min sidqiha husulan sidqin nisbah aw sidqi qubulin nisbah aw la hadha wala dhaka. Dan sifat-sifat yang dihubungkan dengan jisim itu ada kalanya melazimi dengan hakikat sesuatu yang menghasilkan hubungan atau dapat menerima hubungan, ataupun tidak begini dan tidak begitu juga. Maka apabila sebut hubungan, maknanya nisbah. Inilah dia. Setelah kita memahami dari segi nauk dan jenis, maka ditunjukkan kepada kita berhubung tentang hubungan. Dek, katakan yang gambar tu. Begini. Al-kulli inilah dia kaedah tasawur. Kita nak menggambarkan sesuatu dalam mendapatkan maklumat yang tepat. Kita menggunakan zati, zat, sama ada now, kita nak klasifikasikan dia, jenis apa, berpecah, bercair, gas yang kita faham. Dan begitu juga fasdun, antara benda-benda tu, mata benda, harta benda, entahlah apa benda, mesti ada persamaan dan ada perbezaan. Dan ada situ khasah, sifat yang khas dan sifat yang am. Maka dalam sifat yang khas itu adanya husulun nisbah dan qabulun nisbah yang boleh menerima hubungan ataupun sememangnya sudah wujud hubungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, entah faham atau tidak, tak apa. Dek, ambil yang tadi atas balik semula. Yang itu. Jadi al-a'radul jasmaniyah ni, dia apa yang kita kata boleh berhubung, menerima hubung, dan sudah hasil baginya hubungan. Tak apa, baca lagi di anugerah yang nak baca tu. Nanti saya cerita.
fa in kana al-awwalu bin nisbati imma usulun fil makani wa huwa al-ibnu aw fi zaman wa huwa syai'u aw nisbatun mukarraratun wa huwa al-idafah aw ta'thiru syai'i fi syai'i wa huwa al-fi'lu aw ta'thiru syai'i an syai' wa huwa al-af'al. Maka sekiranya sifat-sifat yang dihubungkan dengan jisim itu berdasarkan nisbah hubungan, sama ada hasil pada tempat iaitu anak, ataupun hasilnya pada zaman iaitu sesuatu benda, ataupun nisbah bandingan yang berulang-ulang, ada di situ sandar menyandar, ataupun kesan sesuatu kepada sesuatu iaitu perbuatan, ataupun kesan sesuatu ke atas sesuatu yang itu dianggap sebagai beberapa perbuatan. Maka apabila sebut hubungan, sama ada hubungan itu mengikut tempat, satu, hubungan itu mengikut masa, hubungan itu mengikut keadaan, hubungan itu mengikut kelakuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya saya dan anak saya Nazif itu, saya dan anak saya, apa hubungan? Anak aku lah. Kenapa? Tempat. Tempat. Ya, terfaham. Maka saya lahir lebih awal. Setelah saya lahir, barulah dia mengambil tempat yang kedua. Lahirlah dia, tempat, maknanya hubungan. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, hubungan dari segi masa. Maka ada benda yang boleh kita hubungkan dengan masa. Jadi apabila sebut berhubung dengan masa, di situ kita akan menilai benda itu, masa bila dia aktif, masa bila dia lemah. Itulah dia makhluk Allah yang tertakluk dengan tempat dan tertakluk dengan masa. Masa aktif, masa lemah, masa kemuncak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena faham yang itulah. Baik, begitu juga hubungan dari segi keadaan. Kalau sebut keadaan, dia merujuk kepada kelakuan sifat. Ada keadaan yang selamat, ada keadaan situasi yang tak selamat, ada keadaan yang subur, ada keadaan yang tidak subur. Itu menceritakan tentang nisbah hubungan, dan di situ dapat kita buat perbandingan. Begitulah kelakuan. Selanjutnya soal kelakuan. Maka kenapa dia nak terangkan kepada kita perkara ini, supaya nanti kita tak kekok apabila sampai masanya untuk pertemuan yang ketiga nanti saya akan loncat. Kita terus masuk kepada tentang falak. Di situ nanti kita akan lihat, kalau sebut saja matahari, matahari itu makhluk Allah. Matahari itu zat. Matahari itu ain, mata benda. Dan matahari itu mata benda ain yang ada sifat-sifatnya. Cahayanya yang ada di situ haba. Dan di situ ada hubungan habanya tu dan cahayanya tu, dia boleh sampai ke tempat kita. Itu hubungan mula nisbah. Maka dia sampai di tempat kita, ada hubungan tempat antara bumi dengan matahari. Baik, ada hubungan masa. Matahari itu terbit, matahari itu terbenam. Maka ada hubungan masa antara matahari dengan bumi tempat kediaman kita.
baik, ada hubungan sifatnya. Ada waktunya cahaya matahari itu terlalu panas, ada waktunya cahaya matahari itu menyusut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu namanya asar, waktu asar. Waktu asar tu daripada perkataan Arab asir, perah. Allah dah perah kepanasan matahari itu, maka selepas asar cahaya matahari menyusut, haba kepanasannya menyusut kerana telah diperah. Maka susutan itu bersama dengan kelakuan-kelakuan lain, bertiuplah angin yang disebut angin az-zariyat waz-zariyati zarwa. Baru itu sebenarnya dia nak fahamkan kita, menyatakan bahawa kita kena ambil berat tentang matahari. Kita ambil berat tentang matahari. Kenapa pula? Kerana dia ada hubungan dengan kita. Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah, bumi pun makhluk Allah. Ada nisbah antara kita dengan matahari. Istilahnya begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, fahamlah kan? Tapi hari ini cahaya matahari tak sampai sepenuhnya di permukaan bumi, dan tak sampai sepenuhnya untuk kita nikmati. Oh no. Siapa yang menghalang hubungan itu? Jerebu. Siapa tu jerebu? Makhluk Allah. Itu yang Johor Corporation barang aku kan. Jerebu tu apa? Jerebu tu makhluk Allah. Dia tu apa? Jerebu tu zat. Zat yang macam mana? Ialah zat air yang boleh dilihat dengan mata, boleh dihidu dengan hidung, bawa asap Winston. Jadi itulah Datuk M tanya dengan aku, Ustaz cerita apa? Ialah cerita beliau lama, untuk claim tu lama sikit. Nak nilai benda tu. Kalau nak tasdiqiyah, tanya dengan imam besar. Fartaqib yawma ta'tis sama bidukhanin mubin. Dan Allah sebut pada ayat 10 surah Ad-Dukhan, apabila kita berdepan dengan Ad-Dukhan, asap begini, kita berdepan dengan kemarau. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi apabila dukhan ni banyak, maka berlakulah apa yang disebut terencana. Tidak berlaku an-nama, tak berlaku pengembangan. Yang hanya tinggal nama Seri Kembangan dunia. Manusia tak berkembang, ya, manusia sakit, kesan daripada jerebu. Binatang tak berkembang, binatang ternakan sakit, pokok-pokok tak berkembang, kelapa sawit melawas. Mula ikan-ikan pun susah dapat sekarang, tuan-tuan. Maka tak dapat tidaklah kena sadaqallahul azim, kena munajat dan tawajuh kepada Allah, minta ampun. Kerana ialah lepas tu kan Johor Corporation tanya dengan aku, apa cara kita nak hapuskan jerebu? Okey, dari segi tasdiqiyahnya, kita kenalah maknanya merayu kepada Allah agar diturunkan kepada kita midrara, hujan yang lebat. Itu dah Al-Quran sebut. Senang aja. Tasdiqiyahnya kena lah. Tak dapat tidak kena bagi allowance lebih lah pada ustaz-ustaz kan. Inilah masa ustaz pun kan. Kalau tak, terpinggir aja. Midrara, agar hujan itu turun lebat. Itu je. Turun lebat, habislah asap. Tuan-tuan dirahmati Allah, kerana berlakunya resapan, istilahnya meresap. Kita pun tak ada masa cerita-cerita resapan, kerana dalam bahasa Arab resapan tu kaimia, resapan. Jadi oleh kerana Begum tak belajar tajwid, nak sebut kaimia dia ketik chemistry, kimia itu daripada perkataan Arab. Kaimia, resapan, proses resapan. Siapa nak resap?
Exhaust. Siapa nak resap ni? Apa ni? Jerebu ni. Midrara, hujan yang lebat. Itu dari segi tasdidiyah, dari segi tasawuriyah, psikologi, logik dan falsafah dah faham jerebu tu jenis apa. Maka jerebu tu kan ada ruangnya, ada al-muhitah yang kita sampai, akan ada ruangnya, ada apa yang disebut liputannya. Kita cuba dapatkan liputan dia, press, pindahkan, cakap mudah. Itu kaedah lah setelah kita belajar tasawuriyahnya. Maknanya ada dalil nakli, ada dalil akli. Sikit lagi. Oh, sesi soal jawab, oh hebatnya. Baiklah, wa qawlu syai' muhitan bi syai' yajibu an yantaqila al-muhitu bi intiqal al-muhatu bihi wal malak aw hay'atun hasilatun bi majmu'il jasad bisabab usulin nasbi baina ajza'ihi ba'daha ila ba'din wa baina ajza'ihi wal umuril kharijiyah wa huwa al-wadu'. Dan keadaan sesuatu yang meliputi dengan sesuatu itu wajib ia berpindah dengan berpindahnya sesuatu yang diliputi pada dirinya, yaitu malaikat, atau kelakuan yang terhasil dengan dihimpunkan dari jisim itu dengan sebab hasil hubungan di antara juzuk-juzuknya akan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain, dan di antara juzuk-juzuknya dan perkara-perkara luaran, iaitu satu keadaan ataupun sesuatu situasi. Baik, setelah kita memahami, contohnya lah, jerebu lah, senang, jerebu tu makhluk Allah, senang, zat. Oleh kerana dia makhluk Allah, dia mengambil